Yahudi percaya ini titik akhir mereka. Palestin, tuan-tuan, disebut sebagai Ardul Mahsyar wal Mansyar. Maksudnya, sebelum berlakunya kiamat, negara dan tanah yang paling akhir akan tertutup dan ditutup oleh Allah. Bumi ini, negara paling last selamat adalah Palestin. Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar. Negara yang akan dibangkitkan setelah berlakunya kiamat, dan negara akhir ketika berlakunya goncangan kiamat, negara yang paling selamat adalah Palestin. Akhir, titik akhir. Sebab tu Yahudi yang kita pernah sebut sebelum ni, bila mereka melancarkan kempen Go for Green, melancar dan menanam 2,950,000 pokok workot yang mereka percaya pada kitab-kitab mereka, kitab-kitab Yahudi lama, Old Testament, kitab-kitab Talmud mengatakan hanya pokok ni saja yang boleh menyelamatkan kita, dan hanya Palestin tanah akhir. Sebab tu mereka nak merebut dan meragut setiap inci bumi Palestin, sebab mereka pun percaya itu tanah dan bumi titik akhir, garisan penamat sebelum kiamat, tempat yang paling kita lindung. Sebab tu tuan-tuan, Imam Mahdi bila keluar Umratul, dibebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis, hadis akhir zaman, akan Imaratul Baitul Maqdis akan dibebaskan, akan diisytiharkan kebebasan dan pembebasan, kemerdekaan buat kali yang ketiga di tangan Imam Mahdi. Yahudi percaya bumi ni bumi paling last yang boleh selamat sebab Al-Mesiah Dajjal akan turun. Kristian pula percaya bila Dajjal turun, kalau tuan-tuan tengok dekat laluan masuk tadi, Sallallahu Alaihi Muhammad, Throne of Sulaiman and the Golden Gate, belah kanan ni, itulah kawasan laluan tapak kaki Nabi Isa akan masuk ke situ selepas memusnahkan Dajjal di Babul Lud. Ini kepercayaan orang Kristian dalam kitab mereka. Jadi mereka kata apa? Yahudi percaya ini titik akhir mereka. Ini istana agung mereka. Yahudi percaya ini adalah tempat paling selamat. Itu kepercayaan Yahudi. Nak juga. Kristian, tak. Kami pun percaya juga. Kami percaya bila Dajjal turun, Dajjal keluar, maka turunnya Isa bin Maryam, maka akan membunuh Dajjal. Menjadi Tuhan Yahudi. Akhirnya, yang berkuasa di dunia ini adalah kami, Yesus dan juga Kristian. Kita pula percaya bahawa, dan ini yang menjadi keimanan kita, bila Imam Mahdi membebaskan Syria, membebaskan Masjid Manaratul Bayda, Menara Putih, membebaskan Dimashq, membebaskan Damaskus, membebaskan Syria daripada Syiah, membebaskan Baitul Maqdis daripada Israel. Tuan-tuan, peperangan Islam dengan Israel Yahudi ni dia ada dua blok. Satu, Imam Mahdi melawan dengan Israel Zionis ni. Satu, tu blok pertama, fasa pertama. Fasa kedua, ketika mana Nabi Isa bertemu dengan Dajjal dan 70 Yahudi, Toyalisa, yang tu yang keluar daripada Isfahan. Yang tu cerita lain. Itu bukan Yahudi Zionis ni. Yahudi yang sedang berada di Isfahan yang menanti ketibaan Dajjal. So dia ada dua fasa Yahudi ni. Dan bila kita sebut Yahudi, tuan-tuan, tidak semua Yahudi itu sesat, dan tidak semua Yahudi itu rosak, dan tidak semua Yahudi itu zalim. Dalam rekod lebih kurang 200 hingga 250 ribu daripada 7.5 umat Yahudi, tuan-tuan, 7.5 juta umat Yahudi berada di Israel ataupun Palestin. Sekitar 200,000 Yahudi ultra-ortodoks. Yahudi ortodok ni, Yahudi yang follow Nabi Musa ketika keluar selamat daripada bumi Fir'aun. Mereka follow, yang ni Yahudi, mereka kekal, mereka beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya tuan-tuan, geng-geng ni yang hak rambut panjang, hak pakai topi tinggi, hak duk meratapi di tepi masjid buruk, ada dinding ratapan. Maka duk bermunajat. Geng-geng ni, hak tak heran lah. Hampa duk perang-perang, aku tak heran. Aku kira bermunajat. Geng-geng ni. Geng-geng ni tuan-tuan, dalam sebahagian riwayat pandangan ulama eskatologi kata, mereka ni lebih rapat dan mirip kepada Ahlul Kitab. Dan tak mustahil, mereka ni akan kembali beriman bila Imam Mahdi, bila Imam Mahdi turun. Mereka anti-Zionis. Geng-geng tak pegang senjata ni. Tak semua Yahudi rosak. Dan jiwa kita boleh bangkit dan dibangunkan untuk menyedari hal ini.
bahawa orang yang lawan Allah, lawan Nabi, lawan agama, meleceh-lecehkan syariat, ada hukuman untuk dia. Paling kurang pun Allah lepaskan atas dunia, akhirat dia selamat atau tidak? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Kalau mengembalikan semula konsep ini, kita tengok perkara-perkara yang mereka cuba bawa, sama ada melalui pendekatan Yahudi dan Nasrani ataupun izm tadi. Yang selalu diangkat ialah mereka cuba melakukan pemisahan dalam struktur apa yang telah didatangkan sebagai dasar dan base dalam agama. Masa zaman Rasulullah dulu, Rasulullah memperkenalkan Islam secara lengkap. Rasulullah memperkenalkan Islam secara syumul, komplit, sempurna dalam setiap lapangan dan bidang. Bermula dalam bab akidah hampir selama 13 tahun di Mekah, dan seterusnya di Madinah selama 10 tahun, turun ayat demi ayat yang berupa syariat-syariat yang meliputi apa? Bab-bab ibadah, bab-bab hukuman, bab-bab muamalat, bab-bab jenayah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, sampai habis. Sampailah ke konsep jihad dan peperangan pun tidak ketinggalan. Ini bermakna dalam setiap gerak kehidupan umat Islam, apa saja yang mereka nak buat itu ada panduan agama. Tetapi hari ini mereka cuba ubah. Mereka cuba nak tolak struktur yang telah dibangunkan oleh Nabi dengan melakukan pemisahan. Apa pemisahan yang mereka nak buat? Teras agama sebenar hari ini, kalau kita tengok Islam, dia adalah satu agama yang mementingkan ritual dan ibadat semata-mata. Yang ni yang mereka bagi tumpuan. Seolah-olah seperti agama lain yang seawalnya lebih awal dilakukan oleh orang-orang Kristian dengan memisahkan konsep agama mereka dengan pemerintahan. Jadi Islam dalam bab ibadat jadi eksklusif bab ibadat. Tapi bila masuk bab pemerintahan, bila masuk bab-bab hukuman, bila masuk bab-bab syariat, dia jadi inklusif. Jadi hari ini bab ibadat memang mereka tak akan pernah kacau. Sebab ini base paling dasar. Hari ini cuba tuan-tuan bayangkan kalau mereka kacau kita datang masjid, apa jadi? Orang Islam kami akan halang, kami akan roblok, tak boleh datang masjid. Tuan-tuan tahu dah apa akan jadi kalau kacau hak base asas ni. Hak ni datanglah masjid. Nak mengajar, masjid boleh datang, kamu boleh semayang, tapi nak baca kitab, nak ajar ilmu tu, nak ajar ilmu ni kami halang, kami akan blok, kami akan gam dan sebagainya. Tuan-tuan boleh agak apa akan jadi? Nak puasa tak boleh, boleh puasa, kami akan tukar. Haram puasa bulan Ramadan, kamu pi puasa bulan Safar sebulan. Tuan-tuan boleh tahu apa akan jadi. Bangkit atau tidak tuan-tuan? Kesengih-sengih saja. Saya tanya ni, kalau mereka nak tukar bulan Ramadan pi puasa bulan Safar, tuan-tuan sengih. Okey, kita puasa Safar tahun ni. Jangan suka. Ini bentuk persoalan. Saya tahu tuan-tuan akan marah, tuan-tuan akan bangkit bila isu ni dipalik. Tetapi mereka tak akan kacau bab ini. Kerana bagi mereka ibadat itu mengikut agama masing-masing, ritual berlaku mengikut kepercayaan masing-masing. Tetapi hanya setakat tu sajalah. Konteks Islam kita jadi eksklusif bab-bab ibadat dan bab amalan. Tetapi mereka tak mau mengeluarkan konteks-konteks base dan dasar lain pada luar kehidupan tadi. Bab pemerintahan, Islam tak payah campurlah. Bab syariat, Islam tak payah campurlah. Bab tu, Islam tak payah campurlah. Jadi bila Islam dikekang, Islam tak boleh campur, apa akan jadi tuan-tuan? Kalau dalam bab pemerintahan sebagai contoh, kita nak gubal satu perundangan, kita nak buat sesuatu akta, atau kita nak buat sesuatu benda yang baru. Jadi bila kita tolak acuan agama, apa akan jadi? Bila ada acuan agama, perkiraan dia masih lagi bertakuk pada soal boleh ke tak boleh ni mengikut agama, halal ke haram ni mengikut agama. Orang masih mempersoalkan demikian bila agama masih lagi jadi panduan. Tetapi kalau agama memang dibiarkan terus, apa jadi?
Adakah sesuatu benda yang kita nak buat, sama ada perundangan ataupun akta-akta baru, orang akan fikir lagi soal halal dan haram? Orang tak fikir dah, sebab agama tak terlibat dalam pemerintahan, agama tak terlibat dalam pengurusan, agama tak terlibat dalam pentadbiran. Ni apa nak masuk-masuk bab agama halal haram ni? Mereka nak demikian. Tuan-tuan nak ke tak, saya tanya? Pakcik jawab tak nak. Saya pun tak nak. Mana mungkin soal halal haram boleh tak boleh hanya bab ibadah. Hak lain, kalau macam tu, berzina boleh ke tak, tuan-tuan? Dah, kalau kita kata hak takleh tu boleh tu bab ibadat, berzina bukan ibadat, tak ada halal haram, jadi boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Dia jadi boleh dah lah. Minum arak bukan bab ibadat, minum je, benda harus, jadi boleh minum. Tuan-tuan nak ke benda ni berlaku? Semua orang tak nak. Tapi acuan-acuan yang dibuat memang itulah cara bentuk kerja dia. Nak menafikan komplit dan syumulnya Islam setiap lapangan hidup dan lapangan bidang. Tolak agama, memang kita akan hancur. Sebab nak kira bab ibadah, bab ibadah ni walaupun anda rasa eksklusif, bila hak lain hancur, anda juga akan menunggu masa hancurnya hak eksklusif. Hak lani kita tengok orang semayang, orang baca Quran, orang puasa, orang zakat, orang buat ibadah dan amalan lain kerana teras akidah yang dipasang dulu dah kemat. Sebab bukan saja mereka ambil berat soal ibadah dan soal amalan, dia akan terbawa bila kita ambil berat soal dasar. Maksudnya lepas ni jumpa arak, nak minum ke tak mau minum? Kalau jenis orang kaki semayang, tak mau minum dah, tak mau berzina dah, tak mau berjudi dah, tak mau menipu dah, tak mau buat benda hak tak elok dah. Kita akan kikih, kita akan tepih, kita akan nafi. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita tolak persoalan hukum halal dan haram dalam kehidupan, buat tu boleh dah, buat ni pun boleh, buat ni ikut aku nak buat ni ikut aku nak buat ni ikut nak kedak. Hak luar kita ikut suka hati kita. Tuan-tuan cuba bayangkan, daripada perkara-perkara yang berlaku ikut suka hati, tak ada panduan agama, tak ada halal haram, tak ada boleh tak boleh tadi, adakah anda mengharapkan hak eksklusif tadi, orang-orang hak buat benda tu tadi akan semayang bersama anda? Agak-agak mereka akan semayang sekali dengan kita lah, orang-orang buat hak di luar tadi. Persoalan dia, hak tadi arak boleh minum, berzina boleh, rempit boleh, menonggek boleh, apa? Anda harapkan dia akan datang semayang sekali dengan anda ke? Otomatik bila dah kehilangan generasi yang teras ini, anda harap tak generasi ini akan mengeksklusifkan lagi ibadah dan amalan? Tidak, tuan-tuan. Bahana dia bermula hancur di sini, hak eksklusif yang kita duk jaga juga akan selesai, akan padam, tuan-tuan. Ni hak duk jaga ni ramai dah tak semayang ni. Betul ke tak betul? Hak duk jaga dah ramai dah tak mau puasa. Hak duk jaga dah ramai dah duk caci maki mak sendiri, derhaka kat mak, kata macam-macam kat mak. Mak tak bagi duit duk sepak mak, acu pisau kat mak. Macam-macam dah jadi. Kerana apa? Kerana kita tak terapkan agama dalam semua lapangan. Kita duk sibuk pasal ibadat dan amalan, hak lain kita cuci tangan. Besok Allah tanya tak semua ni? Allah tanya, apa yang kita dah buat? Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengembalikan kepada sumber rujukan utama orang-orang Islam, sumber rujukan utama orang Islam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Ada lagi dah hak lain? Ada lagi dah hak lain, tuan-tuan? Tu biasa ijma' ulama' semua apa. Selain daripada yang kita dah sepakati tu, ada lagi dah hak lain? Hak inilah yang cuba mereka buat. Dengan mengada-ngadakan cerita, sumber rujukan yang utama bagi orang Islam bukan setakat Quran saja. Sumber rujukan utama bagi orang Islam bukan setakat hadis dan sunnah-sunnah Nabi saja.
Tetapi adanya ilmu-ilmu lain, pandangan-pandangan lain, fikrah-fikrah lain, pemikiran-pemikiran lain yang kita boleh masukkan untuk memajukan Islam. Ayat tu cantik tak cantik? Kat belakang tu ramai terpedaya untuk memajukan Islam. Poin dia yang paling penting, kalau tak ada fikrah tadi, tak ada ideologi tadi, tak ada pemikiran tadi, tak ada pemahaman tadi, Islam tak maju ke dengan Quran hadis dia ada? Sampai perlu datang kamu menaburkan janji-janji berupa standard-standard tertentu, SOP-SOP tertentu, piawai-piawai tertentu untuk menentukan standard Quran dan sunnah kami? Perlu kepada ideologi dan pemikiran kamu ke untuk menguji keberkesanan dan ketulinan Quran sunnah kami? Sekarang isu dia, marilah apa pun selain daripada Quran sunnah, bukan itu base terletak pada maju dan mundurnya. Maju dan mundur sesuatu pegangan, sesuatu akidah ialah bila kita sama-sama melaksanakan apa yang diminta dalam yang kita percaya dan kita pegang. Cuba tuan-tuan bayangkan satu benda yang paling mudah. Kalau seluruh umat Islam buat semua apa yang Allah suruh dalam Quran, buat semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, umat Islam semua tinggal apa yang Allah larang dalam Quran, umat Islam tinggal semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, agak-agak baik atau tak baik? Memang baik. Yang jadi tak baik sebab apa? Sebab pakak nak buat, hak Allah marah. Sebab pakak nak tinggal, hak Allah suruh. Marilah apa jua acuan, marilah apa jua undang-undang, anda tak ikut benda tu, maju ke mundur. Bukan kata Quran sunnah, mari je apa pun anda langgar benda tu, maju ke mundur. Undang-undang sekolah, rambut kemas, rambut pendek, baju putih, seluar hijau, kasut hitam. Anak murid mari rambut skinhead, baju kelabu asap, seluar pendek, seluar koyak, stoking macam pemain golf, kasut sport Nike. Lepas tak lepas? Tak lepas. Pasal apa tak lepas? Dia sendiri dah langgar undang-undang yang sedia ada. Walaupun undang-undang ni mungkin manusia yang buat. Sekadar undang-undang dunia, kita tak ikut pun apa tak akan jadi. Bukan maju, mundur. Apatah lagi agama. Dan perlu ke agama ada catuan-catuan tadi. Tak cukup Quran, tak cukup sunnah, tak cukup ijma', tak cukup ni, tak cukup kata-kata ulama', tak cukup pandangan ulama', tak cukup huraian ulama', perbahasan ulama', tafsiran ulama'. Kena tambah hak kami cadangkan ni. Disiplin ni, disiplin ni, disiplin ni, ideologi ni, pemikiran ni. Perlukah? Tak perlu sebenarnya. Sebab Islam tu dah cantik dengan dua sumber tadi. Follow sebenarnya, siapa pun akan berjaya. Masalahnya orang Islam sendiri yang meremehkan dan berasa benda ni tak hebat. Alah, Quran biasa je. Alah, ni biasa. Tapi falsafah ni cukup mengagumkan hatiku. Pandangan-pandangan dari profesor ni menggerakkan metabolisme dalam otakku macam minum susu Enmam. Falsafah tu, falsafah ni, ideologi tu, kefahaman dia rasa lebih hebat daripada ayat-ayat Quran hak dia duk baca, daripada petikan sunnah-sunnah Nabi. Itu satu hal. Satu hal yang lagi, dia cuma ambil satu. Dia ambil apa? Dia ambil Quran saja. Inilah golongan Quranis, atau lebih selesa disebut golongan anti hadis. Sumber kita satu je, Quran. Tak perlulah kita tak perlulah kita nak ikut hadis Nabi. Sebab hadis Nabi ni apa? Hadis Nabi ni hak kita terima sekarang, sama ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ditulis berapa ratus tahun selepas wafat Nabi. Lebih kurang 500 hingga 600 tahun selepas Nabi wafat. Kita pun tak pasti dari sudut otentik dia, kebenaran dia, kepercayaan dia. Benda-benda cakap macam ni, sebenarnya mereka tak belajar tentang position ilmu hadis.
Ilmu hadis kita ada rangkaian perawi, kita ada rangkaian sanad, kita ada rangkaian matan yang menjaga kemurnian dan keaslian salasilah setiap hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Sebab itulah ulama-ulama dah letakkan hak ni tahap dia sahih, hak ni tahap dia hasan, hak ni tahap dia dhaif, hak ni tahap dia ditolak, munkar ke mardud dan sebagainya. Tapi mereka tak ada semua benda-benda ni. Jadi bila mereka tak memahami position dan disiplin ilmu dalam Islam, mereka akan hentam secara kromo, hentam secara sembrono, tanpa ilmu dan fakta yang sebenar. Okey, baiklah. Kalau hari ini mereka nak tolak hadis, mereka nak tolak hadis sebagai contoh. Dalam ayat Al-Quran, ada ayat-ayat berbentuk literal yang senang untuk difahami. Dan ada ayat-ayat yang berbentuk perintah, yang memerlukan kepada perlakuan dan perkataan Nabi untuk mencontohkan perintah yang terdapat di dalam ayat. Contoh, kita kata dalam Al-Quran sebut wa aqimus salat, dirikanlah semayang. Tapi cara semayang, pelaksanaan semayang, praktikal semayang ada tak dalam Quran? Tak ada. Lepas tu nak semayang lagu mana? Allah suruh semayang ni. Lepas tu nak semayang lagu mana tuan-tuan? Dah, kita nak semayang, hak tuan-tuan duk buat hari ni ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Quran ke? Ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Lepas tu lagu mana kita boleh tahu Nabi semayang lagu ni dulu? Sebab benda tadilah, salasilah sanad tadi berangkai. Kita ikut daripada guru kita tengok guru dia dulu naik sampai kepada sahabat-sahabat, tengok Rasulullah, cara Rasulullah praktikalkan semayang kepada semua sahabat-sahabat dulu. Dan dia jadi legacy secara turun-temurun. Diperturunkan bentuk cara penunaian solat yang sebenar dan sahih macam ni, macam ni, macam ni. Tapi bila mereka nak tolak hadis Nabi, lafaz aqimus solah pada mereka tu bentuk semayang, kaifiat semayang yang mereka nak buat lagu mana agak-agak tuan-tuan? Kita tak mahu hadis Nabi tak boleh pakai. Lepas tu hak aqimus solah, orang hak anti hadis tu dia nak semayang lagu mana? Oh, kita semayang sebenarnya ikut Nabi Allah Ibrahim. Cara Nabi Allah Ibrahim semayang lagi jauh. Hak Nabi pun hang tak tengok, hang nak pergi angkat Nabi Allah Ibrahim. Bila masa hang tengok Nabi Ibrahim semayang? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh dah. Hak paling bawah ni, hak kira kata dah dekat dah hampir dengan kita, kita tak pernah tengok, dia nak suruh pergi lajak atas lagi. Kita kena semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu kalaulah dia nak suruh ikut cara Nabi Allah Ibrahim, panduan dia nak ambil tu datang dari siapa? Okey, baiklah, kalau tuan nak semayang ikut cara Nabi Allah Ibrahim, siapa pernah tengok? Siapa yang ada salah silah berangkai dia ikut lah ni, ikut Nabi Allah Ibrahim? Dia pun cerita. Kalau dia boleh cerita benda tu, kenapa hak tu dia terima, hak cara berangkai kita dia tolak? Baik, dalam Quran ada tak tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak tuan-tuan? Dalam Al-Quran ada tak tata cara solat Nabi Allah Ibrahim? Ada atau tidak? Tak ada. Bila tak ada, dia nak ambil, dia nak kata nak ikut cara Nabi Ibrahim semayang tu, nak ambil panduan kat mana? Dah Quran tak cerita, dia nak semayang ikut panduan Ibrahim, hak dia kata tu nak dengar siapa cakap. Kalau orang biasa juga cakap, apa beza dengan hak ni? Hak dia tolak tadi. Jadi kalau hak ni dia tolak, hak ni pun kita boleh tolak mengarut. Oh, sorry. Berhenti azan tuan-tuan. Dia jadi lajak pula. Okey.
Allahumma Alhamdulillah, kita bersambung kembali tuan-tuan. Antara perkara lain selain daripada dua yang kita sebutkan di awal tadi, ialah musuh-musuh Islam nak menganggap kalau kita follow dan ikut betul-betul acuan dan pengajaran yang terdapat di dalam agama kita, dalam dunia yang dianggap global, dunia yang dianggap canggih dan moden pada zaman ini, kita pasti akan ketinggalan zaman. Orang yang ikut Islam ni ketinggalan zaman. Siapa yang ikut Islam ni dianggap jumud, siapa yang ikut Islam ni dianggap kolot. Jadi kalau kita nak moden, kalau kita nak majukan diri kita, kita kena belajar, ambil ilmu daripada orang lain. Baik tuan-tuan, dalam bab kita nak ambil ilmu daripada orang lain tidak menjadi kesalahan pun. Bahkan sampai hari ini Islam banyak belajar sesuatu di luar daripada disiplin-disiplin ilmu yang sememangnya ditekankan dalam agama. Kita dah belajar sesuatu yang kita kata dianggap luar dan asing daripada fundamental kita, yang dipanggil sejarah, yang dipanggil geografi, yang dipanggil sains, yang dipanggil teknologi, yang dipanggil falsafah, yang dipanggil apa jua ilmu. Orang Islam hari ini belajar untuk mengetahui dan mengambil manfaat daripada disiplin ilmu-ilmu tadi. Dan ulama-ulama ada menyebut, daripada kita tidak mengetahui, baik kita mengetahui tentang sesuatu, walaupun setengah orang kata alah belajar benda ni tak penting sangat pun untuk akidah kita, tahu benda ni tak penting pun untuk syariat kita. Ada suara-suara demikian. Tetapi saya lebih suka mengambil pendekatan tadi, antara tak tahu sesuatu benda dengan kita tahu, mana lebih baik. Walaupun benda tu mungkin dianggap kurang penting oleh orang lain. Tak payahlah belajar falsafah, tak payahlah belajar ilmu ni, tak payahlah belajar benda ni. Akidah kita pun tak kuat lagi, belajar toharah pun tak berapa nak lepas lagi, nak belajar tu lah, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Lepas tu, kalau anda tak belajar benda tadi, adakah berasa kemah dah akidah anda? Kerana belajar jadi tak kemah lagi, kerana anda tak belajar tu berasa kemah lah. Kau berasa lagu mana? Contoh kita kata, saya tak berapa kemah lagi belajar akidah, tiba-tiba nak belajar ilmu yang di luar fundamental tadi. Dia pun pesan kat kita, alah akidah pun tak berapa kejap lagi, tak berapa kemah nak belajar hal ni. Kalau berhenti belajar hal ni pun berasa kemah dah ke? Sama je tuan-tuan. Sebab kita berasa sesuatu di luar agama semua tak ada manfaat, semua tak ada faedah. Sedangkan kadang-kadang benda itulah yang mendatangkan faedah kepada kita. Ingat, bila kita tidak menyukai sesuatu, guru-guru selalu berpesan jangan terus tong sampahkan. Sekurangnya kalau kita tak mahu dan berasa benda tu sekarang tak penting, bungkus dalam plastik, letak atas almari. Tak penting lagi. Satu masa mungkin benda tu akan jadi kegunaan dan kepentingan buat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, aku nak guna dah lah ni, dulu tak berasa nak guna. Oh, lupa duduk dalam plastik atas almari, buka-buka ada lagi. Tapi kalau lebih awal dulu tuan-tuan tong sampahkan, nak cari kat mana? Mah, mana barang tu? Mah dah buang tong sampah. Aduh, ingat hari tu tak penting sangat. Tak penting mana, dah tong sampah, tak tahu nak ke mana lah. Ingat tak cerita A.R. Bado dulu pasal surat tu? Jenuh tong sampah tu, cari tong sampah ni sebab tertukar surat dah. Dia jadi payah. Baik tuan-tuan, ilmu apa pun kita belajar, selama mana kita ambil pengajaran, iktibar dan pelajaran daripada dia, yang dengan pentingnya benda tu tak mengikis akidah kita, tak mengikis agama dan syariat kita. Maksudnya kalau kita belajar tu hilang akidah, tak payah belajar lah. Belajar benda tu hilang syariat kita, tak payahlah. Jadi selama mana benda tu ada kepentingan untuk dunia kita, belajarlah. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ialah
Dalam mana kita belajar ilmu, kita kena ada filter, kita kena ada tapisan. Tak semua ilmu yang kita dengar ada sahih dia. Tak semua ilmu yang kita belajar mesti ada betul dia. Tetapi kena ada filter, kena ada tapisan. Kita kena buat penyaringan yang mana betul, yang mana salah. Yang mana kita rasa ragu-ragu, yang mana was-was, yang mana syubhah. Cuma bab macam ni, untuk meletakkan nilai benar tak benar, dia jadi susah. Hak di luar konteks agama tadi. Terutama bab yang memerlukan uji kaji, pengkajian, observation, eksperimental, memang akan ada cabang khilaf yang cukup besar. Sebab kadang-kadang satu isu yang kita bawa, satu isu yang kita bicarakan, mungkin dia benar pada pandangan kita tapi tidak pada orang lain. Bagi saya rasa benda ni betul. Tanya abang ni, abang kata bagi saya dia tak betul. Tapi bila timbul isu yang lain, bagi abang ni dia rasa betul, tapi bagi pandangan saya rasa tak betul. Itu biasa. Tapi untuk menentukan kita perlu apa? Filter-filter dan saringan yang lain untuk mengesahkan sama ada dia benar-benar salah atau dia benar-benar betul atau sebagainya. Kembali kepada konteks yang kita nak sebut ialah tuan-tuan, mereka akan bawakan satu bentuk benda baru dalam agama supaya nampak kita ni junius, nampak kita ni berfikir. Tapi sebenarnya dia cuba robek, dia cuba rungkai, dia cuba cakap satu persatu untuk bagi apa? Untuk bagi lorongan kepada pemikiran beralaskan liberal. Atas nama kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pandangan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pendapat. Ya, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi pandangan dan pendapat.